topik pada hari ini adalah berkaitan dengan adik puan kita di sebelah saya ni, yang mana adik dia ni berumur 22 tahun, berasal daripada Sabah, tetapi telah menetap dan bekerja di Bandar Baru Kelang tu. Sebelum ini, gadis ini yang berumur 22 tahun ni bekerja sebagai seorang yang kita cakap orang repair telefon ni lah. Bekerja membaiki telefon di Bandar Bukit Tinggi Kelang. Bandar Bukit Tinggi Kelang. Dia telah dipelawa oleh kawan dia, yang kita percaya kawan dia ni adalah ejen. Apa sila ni? Okay. Kita percaya kawan dia ni seorang perempuan juga. Kita percaya seorang ejen, kerana selain daripada adik kepada pengadu saya ni, terdapat juga seorang lelaki yang merupakan, kita kata, keluarga angkat juga telah dipelawa. Jadi ceritanya ada 2 orang lah yang ada kaitan dengan puan ni. Satu gadis perempuan yang berumur 22 tahun, dan satu lagi adalah keluarga angkat, adik angkat dia, yang seorang lelaki yang juga berumur 22 tahun. Dia telah, wanita yang kita syak sebagai ejen ni, sebelum ini menurut maklumat yang kita terima pernah ditahan di Macau kerana terlibat dalam aktiviti scam online. Dia berada di Malaysia. Saya nampak fungsinya, mungkin kerja dia adalah rekrut, meyakinkan anak-anak muda untuk pergi ke Cambodia. Saya pun tak tahulah apa dia punya modus operandi dia, tapi dia ni berperanan pada saya untuk membuat rekrutmen. Berapa ramai kita tak pasti, tetapi 2 daripada individu yang ada kaitan dengan pengadu ni telah dipercayai dibawa ke sana. Pada peringkat awalnya, adik dia ni menceritakan bahawa dia nak pergi melancong. Jadi kakak dia ni pun percayalah nak pergi melancong. Dia bawa pasport, dia nak pergi melancong ke luar negara. Tetapi setelah sampai di Phnom Penh 3 hari, baru kakak dia mula mengesyaki ada sesuatu. Dan baru kita tahu bahawa dia telah dipaksa untuk bekerja sebagai scammer di satu tempat di Phnom Penh. Kita tidak mempunyai lokasi yang detail di manakah kedudukan gadis perempuan ini, kerana biasanya dalam mana-mana sekarang ni, saya tengok trend sekarang ni, sindiket dia akan lock handphone yang boleh send location. Itu satu. Dan kita juga ada kes apabila dia send location tu kena tempat lain. Saya pun tak tahu, dia ada satu teknologi yang mana teknologi tu apabila dia send location itu bukan di tempat sebenar kedudukannya ada. Tapi dalam kes ni, adik perempuan dia tidak dapat hantar location. Cuma dia bagi sedikit gambaran kedudukan scam compound ataupun tempat dia tu di sebuah, berdekatan dengan sebuah hospital yang bernama Bethul Cambodia China First Hospital di Sangkut Niros. Masa adik saya pergi sana, dia tak bagi tahu pun dia pergi sana dengan siapa. Tapi saya nampak dia pergi dengan kawan dia. Kenapa saya kenal kawan dia? Sebab dia orang satu sekolah. Saya tak nak ada kaitan dan sebut nama kawan dia. Tapi saya nak adik saya balik je. Saya tak nak ada masalah dengan siapa-siapa. Saya nak adik saya balik dengan keadaan segera. Diorang dah berapa kali cakap dengan saya untuk tarik balik depo polis. Tapi saya tak nak. Seperti yang saya cakap, saya nak adik saya balik je. Tapi diorang tak indahkan. Diorang nak dengarkan masa untuk saya supaya saya tidak buat depo polis. Saya ada ramai adik-beradik, tapi kita orang tak ada mak. Kita orang ada ayah je.
Ayah pun dah tua sangat. So saya merayu sangat bagi sesiapa yang tengok pulangkan adik saya. Saya tak nak ada masalah. Saya nak adik saya balik je. Ada soalan? Yang minta tarik balik report tu adakah dari pihak kawan adik? Itu yang rekrutmen ejen tadi dah, ejen perempuan tadi tu. Ejen yang duduk di Kelang tu, yang saya kata pernah ditahan di Macau tadi. Dia cakap satu sekolah. Yang bawa dia tu, yang bawa adik dia ni dengan yang bawa adik dia ni adalah kawan sekolah. Menurut maklumat dia, perempuan yang bawa adik dia pergi tu mempunyai rekod pernah ditahan di Macau bekerja sebagai scammer. Mungkin dia dah berperanan jadi ejen lah kot, dah tukar kot. Tapi kamu pergi sana sekira? Adik pergi bila kau beritahu? Bila pergi? Tarikh? Bulan 2. 6 hari bulan 2 dia terbang. 6 hari bulan 2 2025. 6 Februari. Di mana destinasi? Phnom Penh. Phnom Penh. Bila last communicate dengan Najib? Hari-hari pun call. Hari-hari? Dia letakkan dia beritahu setiap hari dia nak cakap, kalau tidak dia akan buat report pada MHO. Jadi kawan tu pun bagilah dia telefon hari-hari sebab tak nak buat report pada MHO. Saya tanya, semasa adik ditawarkan kerja di sana, ada tak dia bagi tahu berapa tawaran gaji yang ditawarkan syarikat berkenaan? Kantongan kerja. Saya tak berapa pasti yang tu, tapi dia memang tak bagi tahu dia pergi sana untuk bekerja. Tapi kawan dia bagi tahu saya dia pergi sana untuk bercuti. Yang saya heran, dia bercuti tapi tak balik. Bila saya call kawan dia, dia bagi alasan tapi memang tak ada date untuk balik. Adik ada cakap tak ejen tu ada minta sejumlah wang ke untuk pampasan dia keluar daripada kawasan tu? Kawan dia yang bawa dia ke sana, dia cakap adik ada hutang. Tak boleh cakap saya bayar. Yang penting adik balik. Tapi dia orang tak bagi tahu berapa hutang tu. Tadi aku cakap kamu ada satu paket angkat yang berada di Adik lelaki ada lagi yang sama. So bila dia pergi bersama adik saya juga. Sekali pergi. apa kejadian, apa keadaan dia sekarang yang atik angkat? Dia tak dibenarkan berkomunikasi dengan saya sebab hubungan kita orang tidak terlalu rapat, bukan ahli keluarga yang sebenar. Ayah umur berapa kan? Ayah berumur 65 tahun. Masa berkomunikasi dengan adik macam dalam sebajau kan? Ya. Itu semua sebab pihak sana tanya, pihak sana tahu apa indikatif perbualan. Apa yang adik cerita dengan awak? Dia cakap dia penat sangat. Dia tak ada tidur, dia lapar. Dia nak makan. Dia langsung tak bagi makan ke apa? Saya tak pasti. Ada Tapi dia yang bagi tu lah makan cakap. makanan haram ke? Tak ada. Tapi dia cakap memang tak dibagi makan. Pada awal ni adik kata bercuti kan untuk tempoh berapa hari tu? Semasa tu dia terbang, sehari tu 6 hari bulan 2 tu dia memang call saya. Selepas 3 hari selepas tu baru dia call saya semula. Selepas 3 hari? Betul. So semula tu untuk maklum dia bekerja di sana lah. Betul. Puan, tadi ada cakap yang Puan cakap kalau diorang tak bagi Puan bercakap dengan adik, Puan akan report ke MHO. Jadi diorang tahu lah sebenarnya Puan berkomunikasi dengan adik. Bila saya nak cakap berkenaan dengan MSO atau Embasi Kedutaan Kemboja ke Malaysia, diorang saling berpandang mata. Maksudnya mungkin diorang takut pada MHO. Mungkin
tanya juga, selain laporan polis, ada kontak Kementerian Menteri Luar ke untuk buat laporan berkenaan isu ni? Ada, bila saya pergi balai, diorang minta saya ke kedutaan. Tapi saya rasa dia ambil masa yang panjang. So saya terus berjumpa dengan Datuk. Ada soalan? Habis dah? Mungkin Andrew nak bagi sikit ucapan dalam bahasa Cina untuk penonton dari berbahasa Mandarin.